persidangan dulu. Okay, Alfa biar. Ada biasa. Ada lagi ke? Mana ada? Tak lah tu. Okey, program Sukan Nikah santai kita pagi ni, kita akan mulakan game yang pertama iaitu Ni kita play. okey, para kumpulan semua dah ready? Ya, sudah ready. Ni, okey, belakang sini. Adik sama dua-dua. Mana nyanyinya kata nak menyanyi. Demo kami tayar. Sabar je. Ada. Contoh. Tempoh dia 3 minit. Lepas tu setiap kumpulan kita akan ada juri di depan korang untuk buat pemantauan. Lepas tu sambil menyanyi akan ada markah. Tak menyanyi tak ada markah. Lepas tu tangan jangan lepas. Juri akan potong 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 3 minit dari sekarang. Yang pasti Tetin. 1, 2, 3. Foto markah. Belum, okey, ready. Belum. Yes. Putri Gunung Merah. Yeah. W A N G Awang. Yeah, sini Awang. Satu kumpulan betul. Okey. 5. Dia apa kan? Dah ingat sangat kenapa dia? Rapat, mana boleh tak rapat tu? Rapatlah nak pergi jalan. Rapat sangat. Jangan sangat. Bola balik. Bola Jari. bola kena bulat. Ha. Ada bola kelapa kena balik. Boleh bola ni, boleh bola. Orang ambil, orang balik. Rapat juga jangan takut. Go. Besar asal lagi tu. Ambil. Ya kan. Oh, dia meneret pula. 8, 7, 6, 4. Satu balik. Yang penting belakang. Juri tengok. Juri nampak juri boleh potong Wow. Yeah!
Satu lebih ada markah tolak. Banyak makanan. Oh. Tumbuk lagi jali. Jangan main-main. Wow. Lagi nak dekat habis. 10 tahan. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pak perut. Semalam kan. Siapa cikgu? Plastik. Kata hari ni kita jadi kan? Kata-kata hari ni. Okey, kata-kata hari ini guys. Macam ni lah, sini. So guys, yang mana dekat luar sana, kalau nak capai impian tu capailah ya. Don't give up. Dah rekod. Ya, nanti kalau rasa nak radio amatur kita dah. Dah siap. Okey, kita sebut Boleh. Mari kita selfie. Okey, saya sebut pula. Saya sebut yang bagi tahu orang. Pamerkan ikatan, jenis ikatan dan skaf-skaf Jombori jadinya. Ada skaf yang ni ada skaf radio komunikasi, kemah ke ataupun pintu gerbang tu, ini adalah ikatannya. Kalau di sini adalah pencapaian untuk negeri Selangor sendiri. Kita ada perkhidmatan cemerlang. Kita ada perkhidmatan punya ni lencana dan ada pengangkap 100 tahun. Dan sini adalah lencana-lencana yang Jomborian. Lepas tu untuk bahagian depan ni kita ada, yang ini adalah lencana untuk pengangkat raja. Ini adalah lencana tertinggi dalam ada lencana tertinggi dalam pengangkat raja. Ini adalah lencana yang dikejar-kejarkan oleh pelajar-pelajar sekolah kita. Lencana ni agak sukar untuk dimiliki. Kita di sini dalam setahun mungkin ada dalam 10 wakil saja yang layak untuk menerima ni. Lambat sebab usia dia dah. Saya dah lebih dah, saya dah 19. Ini jenis-jenis ikatan lah yang biasa basic. Kalau simple lah. 6 ikatan ni adalah ikatan yang orang kata basic. Ya, sebab bila kita menggunakan frekuensi, kita dah tertakluk di bawah Akta Komunikasi. Okay, tapi nak kata menggalakkan pun tak, tapi gunakanlah istilahnya pandai-pandai lah. Ya. Dan orang yang ada lesen kalau dengar panggilan yang begitu kena respon. Ya, sebab menggunakan nyawa memang dibolehkan. Ya. Tapi kalau sebaiknya yang berminat galakkanlah untuk ambil lesen radio amatur. Game seterusnya kita akan bermain game Radio Rosa. Bukan radio amatur Sama lah betul. Lebih kurang macam tu lah. Siapa tahu? Inilah cucu di pendek. Okey, permainan contohnya. Jom, kita barisan 3 orang. Jom. Orang pertama pun tak ingat. Panjang ya.
kilo lala di pasar raya Lilo untuk memasak kulit lemak. Okey. Bisik. Rekod Mat. Ingat lu apa lu. Ingat apa baru pergi. Kalau dah ingat betul-betul ingat baru pergi sana. Kalau tak ingat patah balik tanya. Tak boleh. Tak boleh. Apa yang ada itulah. Hang ni pasal apa? Nak kita cakap lah. Sekejap je. Cakap kuat-kuat apa yang nak cakap? Loli membeli pasal ni. Itu saja. Ulang balik. Ulang balik. Loli membeli gula di pasar Lelong. Okey, jawapan sebenar adalah Lili membeli 5 kilo lala di pasar raya. Lilo untuk dimasak gulai lemak. Bagi kan daripada pagi-pagi. Tak boleh lah, tak ada nak. Kau ujian tepi. Saya dengar je tapi saya tak cakap. Nanti gelap, nanti dia orang tahu kau rasa salah. Dia ada pulang balik. Okey, kau. Dah lah, yang kaya tu, yang kaya. Agak betul depan je. Tidak cakap tadi. Okey, tak apa. Juri akan menilai markah. Okey, tepukan untuk Rela. Apa nak jawab? Jawab. Siapa yang nak makan, boleh makan. Alhamdulillah, hari ini saya masuk pertandingan nasi pancaan dan ni adalah hasil daripada peserta-peserta yang buat masakan nasi pancaan dan kita bawa ke sini untuk dihidangkan kepada tim perkhidmatan. Satu lagi, nasi pancaan, dia tradisi dia ke dalam tulang. Yang saya dapat tahu, saya bukan orang Jawa, saya bukan orang Selangor, saya orang Negeri Sembilan tapi dah kahwin dengan orang Selangor. So saya dah bertanya kenapa orang Jawa dia suka makan dalam dulang dan ramai-ramai. Dia kata silaturahim dan merapatkan keluarga. Bila makan dalam dulang ni dia punya apa orang kata apa? Dia punya rasa dan kawan-kawan yang lain tu dia lagi merapatkan. Ini betul je. Orang benar lagi dia punya ambeng kan. Kalau nasi bacaan dia tak ada mi. Dia tak ada mi, tak ada bihun. Sebabnya kalau sambal goreng dia ada sambal goreng, telur rebus. Ayam tu yang panggilnya ayam ungkep. Yang paling kena buat dalam nasi bacaan adalah ayam ungkep. Itu ayam ungkep tu. Kalau nasi bacaan dia mestilah lauk dia ayam ungkep. Kalau lain pada ayam ungkep dia dah tak tradisi lagi ya. Balik kampung. Balik kampung apa yang ada ni lah, tak ada tempat nak lari. Makan tak ajak, menangis lah. Kamu ni dah bosan dekat. Kalau makan sikit saja, tak tinggalkan makan. Akan cakap apa tadi? Kena prank je member, kena prank je. Member kena prank lah. Aku dah. Itulah. Tapi kalau boleh tu kau dah dengar tu Ustaz. Kalau lama sikit air mata. Kau dapat lepas itu boleh kau prank kau. Sebab Tak makan ni dulu. nasi apa? Bukan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ni adalah hari kedua kita buat perkemahan. Saya dah panas. Awak tahu tak saya nak alihkan kemah. Tampak tak ni? Tak ada pokok. Saya nak alih kat sana. Ya, betul. Kalau kita alih ke sana malam ni kita boleh bersantai-santai gitu. Ku takkan
Okay, semua dah hafal skrip. Buat yang terbaik ya. Cuba. Cuba yang terbaik. Ada yang first time berlakon. Tanpa bermasa, kita teruskan dengan persoalan pertama ya. Okey, dipersilakan tuan pertama. Masak nasi sayur keladi. Kemalan mama. Yang telah membuat luka. Salam mereka juga. Salam Madani. Okey, salam Madani juga. Waalaikumsalam. Salam Anwar. Okey, kini tiba giliran untuk kita memanggil nama-nama yang bertuah. So, setakat ni kita akan tarik 5 nama yang bertuah dan seterusnya 5 nama bertuah malam lagi. So 5 petang, 5 malam. Untuk petang ni 5 hadiah cabutan bertuah dan hadiah persembahan tadi. Dan sebabkan juri kita sekejap lagi dia nak balik dah. So dia dah totalkan semua hadiah ni. And then hadiah sukan nikah tu kita akan bagi malam juga. Cabutan bertuah ni tajaan ataupun dikenali sponsor daripada Seafood TJ dan BNC dan Inara Bakery. Jadi lebar ke? Mana hadiahnya? Ini okey. Sila. Nombor tu lepas dia. Senyum. Okey. Kawan-kawan lah belakang tu. Kawan muka sedih, jadi hati. Jom sana. Okey, mana kamera? Kenapa tak dengar suara pula? Yati Aziz. Yati Aziz. Oh, tiba ke? Hai. Video dapat dia. Lepas. Tengok sini. Okey. Yani YNIE. Hadiah birthday. Anda ada ucapkan kepada Puan Yani. Ini dia hadiah. Ui, lain macam ni. Lain macam. Mesti urut. Dengan persembahan teater dan drama pendek terbaik bagi tempat ketiga jatuh kepada kumpulan Lembayan Sukmaku. Jatuh kepada kumpulan Puteri Panglima. Sifu. Ini kau di sana kau ni belakang tu tinggi dia. Okey, video. Terima kasih YB. Okey. Juara. Pertandingan persembahan teater dan drama pendek terbaik jatuh kepada siapa? Anak Merdeka kumpulan ketiga. Ini dia kumpulan juara. Tak sia-sia lah cik jumpa semalam. Okey. Tak. Buat sedih anak negeri Selangor. Cuba buka tu. Balik. Umumkan terlebih dahulu juara. Jadi secara automatik yang saya tak sebut tu dia naik juara, okey? Juara untuk sukan nikah jatuh kepada pasukan Puteri Panglima. Okey, tanya diucapkan. Puteri Panglima. Masuk kat dalam pak. Kipas. Ini dah sejuk dah. Yelah, saya kipas.